Saya akan membacakan puisi saya terlebih dahulu, iaitu Manusia Satu Bulan. Kemuliaan tidak hanya tertanam dalam lidah, tetapi dizahir pada hati. Ramai dari kita yang celik di Aidilfitri, tapi ramai juga yang tidur dalam Ramadan. Aku keliru kadangkala. Apa erti bulan ini? Jika nipisnya kesabaran, pantang dicuit keadaan, pantas api kemarahan membara seperti teriknya matahari. Semedu suara senja menjadi sahabat satu bulan. Ada yang berpusu-pusu mengisi lohong perut tanpa kenal makna kepuasan. Terduduk diam sedetik hingga lemah lutut berdiri, hampir lupa pada 3 rakaat. Kalimah indah berkumandang lagi di langit merah jambu. Usai lahir anak bulan, saat tiba penghujung bulan ini, makin ada dari kita yang lalai dengan suara ini. Mereka lalai terbang memandang dunia, akhirnya pisah menjadi debu yang tidak dihiraukan sesiapa. Okey, seterusnya puisi di Kamar Sewaan karya Halimah Haji Ahmad. Sebulan dulu ku pulang ke kampung, jauh di sebuah permatangan, dikelilingi sawah ladang, tanpa suara riuh dan sibuk. Betapa damai rasanya. Semalam di kota di sebuah kamar sewa, dekat mengitai jurang-jurang kematian. Padawang dijeling berlubang dinding, berobek atap bosan meratap. Udara hanyir di hujung kepala. Tangan-tangan panjang di tingkap terbuka, betapa lemas terasa. Jiran bertengkar siang malam, hati diganggu tanpa tenteram. Luas kamarku sekangkang kera, buat bernafas ke pagi cuma. Wajah bapa terbayang tanpa dikenang. Tangannya tak pernah ku cium, kerana hati kami dengan hatinya dilanda darah 2 rona. Dan pernah dulu ditanya Mak Usu keadaan di kota. Ah, rumah besar, gaji besar, manis dan seronok dengan 1000 cerita. Terima kasih. Assalamualaikum.